bersama dengan kami. Selepas solat subuh, Nabi naik ke atas mimbar dan Nabi menceritakan, berkhutbah kepada mereka. Sehinggalah waktu zuhur. Kamu boleh bayangkan tengok, kita dalam kelas 1 jam pun kadang dah berasak punggung. Ini bermula daripada pagi sampai ke zuhur dengar khutbah Nabi. Kemudian turun daripada mimbar, solat zuhur, naik semula, khutbah balik sampai waktu asar. Kemudian turun solat asar, naik balik khutbah semula sampai waktu maghrib. Maka diceritakan, perawi hadis tersebut mengatakan yang Nabi menceritakan kepada mereka apa benda yang dah pun berlaku dan apa benda yang akan berlaku pada akan datang. Maka diceritakan dalam khutbah beliau adalah petanda-petanda akhirnya zaman ini. Dan antara seorang sahabat yang paling hebat, yang digelar sebagai setengah kulit kepada Nabi, iaitu Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman merupakan salah seorang setengah kulit Nabi. Dan beliaulah yang pakar di bidang akhir zaman. Sehingga kan sahabat-sahabat yang lain apabila berlakunya beberapa masalah berkaitan akhir zaman, maka akan ditanya kepada Huzaifah bin Yaman terlebih dahulu. Kerana beliau merupakan salah seorang yang sering bertanya Nabi berkaitan dengan hadis akhir zaman. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab berkaitan tanda-tanda kiamat, maka kita akan dapati Huzaifah bin Yaman lah antara perawi yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan Al-Fitan wal Mulahim ini. Baik, kemudian yang pula sebelum kita pergi kepada hadis yang seterusnya, ada salah satu hadis yang mana kita perlu mengetahui hadis ini supaya menjadi panduan bagi kita. Kadang kalau bila mana kita lihat petanda-petanda akhir zaman ini berlaku, contohnya segala kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, maka kita mengatakan ini petanda akhir zaman. Sehingga kan, contohnya hari ini, apa baca paper hari ini? Seorang budak perempuan, tingkatan 2, umur 14 tahun, sensor tertinggal kat dalam kemaluan dia 8 hari. Kerana apa? Dengar bunyi pelik apa salah budak ni masuk pensel. Kenapa? Sebab dia dirogol oleh kawan-kawan sekelas dia. Kat mana rogolnya? Dalam sekolah. Macam mana dia orang rogol? Okey, dia kumpulkan member-member lelaki yang ramai, buat satu bulatan, dan kawan yang seorang lagi pula merogol dia dalam keadaan dilindungi oleh kawan-kawan yang lain supaya tak dapat dilihat oleh orang. Lihat apa yang berlaku hari ini. Hebat tak hebat? Baru sekatan 2, tak boleh nak bayangkan. Kita sekatan 5 dulu pun tak kenal lagi. Nak cakap orang perempuan pun tak kata-kata. Ini dah sekatan 2, dah cukup advance. Saya bulan lepas dalam kelas, tak tahulah, saya kata student saya tak ada ikut dalam ni. Okey. Saya kebetulan kelas ke-8 hingga 10 pagi. 3 orang budak perempuan, yang perempuan Melayu Muslim. Okey, kemudian pula seorang budak lelaki Melayu Muslim. Okey, dan seorang pelajar Cina yang bukan Muslim. Okey, 4-5 orang mereka kat dalam kelas. Dan kebetulan saya pun tak apalah, saya bagi chance, saya tunggu dulu supaya dia orang datang. Nanti biasa sekarang ni berbeza dengan dulu. Dulu Tok Guru datang, kan, apa namanya, anak murid tunggu Tok Guru. Sekarang ni Tok Guru kena tunggu anak murid. Okey, itu yang berlaku hari ni. Saya tunggulah sampai 8.30 pagi. Okey, so dalam tempoh setengah jam tu dia orang sembang lah. Dan saya mendengar apa yang dia orang sembang, tapi saya tak ambil pot lah. Saya pun buat tak boleh. Okey, apa yang dia orang sembang? Tapi saya record apa yang dia orang sembang tu, saya record. Okey, saya tak tegur saja. Dia orang sembang, dia kata apa yang dekat. Kau tengok dah? Kau tengok ke belum cerita semalam? Okey, cerita semalam. Yang tanya tu budak perempuan. Tanya kepada seorang budak lelaki. Okey, cerita apa? Okey, ada satu, dia orang dapat satu CD blue. Okey, so yang budak perempuan tu tanya kepada budak lelaki. Okey, dengan selambanya budak lelaki cakap, dia tengoklah, dia orang pun masing-masing duk komen lah pada CD yang dia orang tengok tu. Seorang pelajar Cina yang ada kat depan, yang bukan Islam tadi tanya, korang nak cerita pasal apa? Okey, dia orang cakap lah cerita pasal CD tadi tu, arti-arti yang ada kat dalam tu. Apa budak Cina tu buat? Dia tutup muka sebab malu dengar dia orang ni cerita. Budak Cina tadi, yang bukan Islam, tiba-tiba malah malu disebabkan apa yang budak Islam tadi cerita. Cerita berkaitan dalam CD tersebut. Dan sekali apa dia orang cakap, dia cakap, awak, dia kata benda macam tu malu sekarang, budak sekolah rendah pun dah depan dah tahu semua tu. Awak takkan tak tahu, tapi kenapa nak malu pula? Kita orang semua dah biasa benda-benda yang macam tu. Maka saya yang dengar kat depan, saya kedua-kedua. Dia orang tak tahu apa yang aku ni ustaz. Dia orang sanggup berani untuk menceritakan dalam keadaan yang demikian. Maknanya seolah-olah macam satu benda yang biasa. Okey, sebab itu izalah tastahi fasna' mashi. Kalau sekiranya kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Maka itu yang berlaku bila hilangnya perasaan malu tersebut. Dan itu juga antara salah satu petanda. Dan insya-Allah saya akan sebutkan secara detail dalam salah satu hadis yang menyebut 15 petanda
idza hasalat 15 haslah halat fiha al-bala. Kalau sekiranya berlaku 15 perkara ini, maka nescaya akan Allah Subhanahu wa taala turunkan bala, dan ini adalah salah satu daripada petanda-petanda akhir zaman. Maka itu yang pagi tadi punya paper menceritakan keadaan gitu, maknanya zina, berluar-luasa, budak perempuan baru tingkatan 2, maknanya kemudian pula yang merogolnya pula budak yang sebaya dengan dia. Kemudian banyak lagi kes-kes yang lain, insya-Allah kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua nanti. Jadi itu sekadar ringkas pada pertanyaan pertama. Mudah-mudahan kita faham kenapa kita nak tahu berkaitan tajuk ini, supaya bila mana kita tahu, maka kita bukan nak elakkan, bukan hanya setakat nak elakkan diri kita, tetapi nak jaga diri kita agar tidak termasuk dalam fitnah-fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Seperti mana disebut dalam kitab Fitan wal Mulahim oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan perlunya kita mengetahui hadis akhir zaman ini bukan untuk kita berlepas diri, tetapi untuk kita mengelakkan diri kita agar jatuh di dalam fitnah akhir zaman tersebut. Wallahu a'lam.